Jadi pihak pembelaan telah memohon kepada pendakwa raya untuk mendapatkan percakapan Ki Kok Tiam yang dirakam sebelum dia meninggal dunia. Sebab keterangan dia boleh masuk melalui Seksyen 32B yang saya sebut tadi. Orang yang telah meninggal dunia. Pihak pendakwaan mengatakan bahawa mereka tidak sempat merakam keterangan Ki Kok Tiam ni kerana dia meninggal dunia. Tapi pihak pembelaan berjaya subpoena seorang pegawai SPRM bernama Rewel Anduroh. Dia datang dan membawa rakaman percakapan Ki Kok Tiam yang dikatakan tak ada tu. Sebenarnya ada? Ada. Dan dalam rakaman percakapan Ki Kok Tiam ni, dia tak menyebut tentang dia adalah orang yang memalsukan dokumen. Dia tidak menyebut dia berada di Mayfair, London pada tempoh masa yang disebut oleh Joanne Ayu. Kan, memanglah percakapan susulan dia tak sempat diambil sebab dia meninggal. Tapi dalam rakaman percakapan yang pertama itu, dia tidak menyebut perkara-perkara yang menjadi tunggak kontroversi ini, tidak ada disebut. Dan seorang lagi bernama Syamsul, Dr. Syamsul ni, dia dipanggil sebagai saksi pembelaan kerana didakwa oleh Jasmine Lu tadi sebagai orang yang turut berada di Mayfair, London semasa dokumen itu dipalsukan. Dan dia kata, saya tidak berada di London pada masa itu dan saya tidak pernah pergi ke Mayfair. Bahkan di dalam kandang saksi, dia melontarkan cabaran. Dia kata, saya ada pasport saya. Kalau nak, boleh semak pasport saya dan tengok sama ada saya ada pernah pergi ke London pada tempoh masa tersebut. Memang dia tidak pergi. Jadi ada satu sedikit keraguan tentang keterangan yang diberi. Ini fungsi keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi pembelaan untuk menggoyahkan kes pendakwaan. Jadi akhirnya semua ini akan menjadi pertimbangan yang Arif Hakim yang mendengar kes dan beliau kena membuat rumusan dan membentuk satu dapatan fakta siapa yang bercakap betul atas imbangan. Tetapi imbangan ni Hasina, dia berat kepada kes pendakwaan sebab kes pendakwaan mesti tanpa keraguan munasabah. Tapi pembelaan dia cuma perlu membangkitkan satu keraguan yang munasabah. Dan dalam kes ini disebabkan Hakim mengguna pakai andaian di bawah Seksyen 23(2), dia kena jawab andaian itu menunjukkan bahawa perbuatan-perbuatan yang dikatakan perbuatan salah yang dibuat Datuk Seri Najib itu sebenarnya tidak dibuat oleh beliau. Itu tadi saya kata pentingnya peranan Tan Sri Lodin Wok Kamarudin. Sebab banyak yang dikatakan perbuatan salah yang dibuat oleh Datuk Seri Najib ni, misalnya meluluskan resolusi itu, mengeluarkan surat sokongan, itu dan ini semua dalam perjalanan urusan 1MDB ini, Tan Sri Wok Kamarudin kata semua dibuat betul. Contohnya, ada petuduhan mengatakan bahawa Datuk Seri Najib telah menandatangani dua dokumen, iaitu resolusi pemegang saham, sebab pemegang saham 1MDB adalah Kementerian Kewangan, 100%. 100% ya. So ada yang kata, petuduhan yang mengatakan Datuk Seri Najib telah menandatangani resolusi pemegang saham dan minit perwakilan Menteri Keuangan lebih awal daripada resolusi lembaga pengarah dibuat. Sebab ini kes pihak pendakwaan. Sebab sepatutnya resolusi pengarah datang dulu, baru kemudian Menteri boleh sign dua dokumen ini. Tapi dikatakan bahawa Datuk Seri Najib telah sign dua dokumen ini mendahului lembaga pengarah. Jadi ini untuk mempengaruhi lembaga pengarah. Artinya mereka fikir tak ada pilihan lah. Bos dah sign, kita kena luluskan. Kan? Tapi keterangan ini disangkal oleh Tan Sri Lodin Wok Kamarudin. Dia kata tak pernah berlaku keadaan di mana Datuk Seri Najib menandatangani dokumen lebih awal daripada resolusi syarikat. Ini sekali lagi macam saya kata tadi, ini akan kena dipertimbangkan dan dibuat rumusan oleh Arif Hakim. Mungkin saya tidak berapa arif mengenai isu-isu yang melibatkan mahkamah dan juga berprofil tinggi ni. Biasanya yang kita dengar, pihak pendakwaan dia akan menyebabkan pembelaan ni tak boleh nak buat apa-apa. Saya kira apa penerangan daripada Datuk ini sebaliknya. Pembelaan yang mendominasi, kalau apa yang dikatakan ini seolah-olah mendominasi, yang menyangkal keterangan-keterangan yang tak masuk akal dengan hearsay yang begitu dan dengan saksi-saksi yang begitu. Bagaimana Datuk melihat isu ini ataupun hujahan ini sekiranya kita nak dengar 26 Disember ini, apakah keputusan itu ataupun kes inilah kita katakan sama dengan kes yang berlaku kepada Datuk Seri Najib iaitu SRC International tu? Okey. Ada dua soalan yang Sina tanya tu. Saya jawab yang pertama dulu. Betul. Yang pertama ni biasanya pendakwaan dia akan datang membawa semua saksi-saksi untuk membentuk satu rangkaian naratif yang tidak boleh putus untuk menyokong wujudnya satu kesalahan. Artinya dalam satu kesalahan tu dia mungkin ada 2-3 elemen.
kan, 2-3 perkara yang wajib dibuktikan. Dia akan membawa semua saksi-saksi untuk membentuk satu rangkaian naratif yang tidak putus tentang kewujudan semua elemen ni. Jadi saksi pendakwaan ni memang ramai. Lazim. Dan biasanya bila mahkamah berpuas hati adanya kes prima facie. Tapi saya kena sebut juga, dia tidak semestinya dengan kehadiran begitu ramai saksi. Sebenarnya kes pendakwaan itu dibuktikan. Sebab banyak berlaku juga kes setelah dipanggil semua saksi pendakwaan, mahkamah mendapati bahawa pihak pendakwaan gagal membuktikan. Ini bukan sekadar defend. Ini kalau dalam istilah bola sepak dia panggil counter attack. Ini sudah jadi counter attack. Sebab dia bawa saksi-saksi bukan saja untuk mewujudkan keraguan, tetapi untuk menyangkal sebenarnya. Jadi dia bukan saja nak cuba buktikan kepada mahkamah bahawa dia berjaya membangkitkan keraguan kepada kes pendakwaan, tapi dia bawa saksi-saksi untuk menunjukkan kebenaran pembelaan ni. Artinya tidak bersalahnya Datuk Seri Najib ni. Ini mission yang dibawa oleh pembelaan ni dengan 26 saksi yang menjawab kepada pelbagai aspek kes ini. Jadi 26 hari bulan ni memang satu benda yang saya rasa, saya excited lah nak tunggu keputusan, tapi saya rasa satu cabaran ke atas Arif Hakim tu untuk menimbang semua perkara ni, kerana banyak perkara yang bertentangan secara head on, kan. Jadi rumusan itu sangat penting. Dan apa juga rumusan yang beliau buat, beliau dalam alasan penghakiman dia mesti dia perincikan dengan jelas. Sebab orang dah dengar penjelasan macam ni, orang akan bertanya, betul tak? Khalayak dan malahin yang membaca, dia pun akan bertanya, itu hari kata ada isu ni, kenapa? Jadi Hakim memang ambil masa 2 bulan tu bagi saya memang sangat-sangat wajar lah. Kan? Memang kerja teruk untuk nak menulis satu keputusan kes ni. 26 Disember ini memang satu hari yang dinanti-nantikan lah untuk kita mendengar keputusan. Kalau kita melihat kes ini sebenarnya bermula 2018 kan. Kemudian disambung semula pada tahun lepas perbicaraannya, dan bagaimana Datuk melihat kes-kes berprofil tinggi seperti ini haruskah dipercepatkan, tidak ada lagi ditangguhkan, dan yang bukan saja kes kepada Datuk Najib, mungkin boleh dijadikan juga sandaran kepada kes-kes lain? Daripada pengalaman peribadi saya dah jadi lawyer pun 31 tahun sebenarnya. Saya pernah buat kes-kes yang tak ada break kecuali cuti. Salah satunya kes Al-Maunah. Disebabkan kes itu diberi perakuan bahawa dia dibicarakan sebagai kes di bawah undang-undang SK. Dia bukan undang-undang biasa. Dan satu sijil dikeluarkan oleh pendakwa raya mengesahkan bahawa kes ini adalah satu kes kepentingan awam yang mesti disegerakan. Ialah sebab dia melibatkan elemen-elemen melancarkan peperangan terhadap Yang di-Pertuan Agong. Betul. Dan dia melibatkan elemen-elemen usaha untuk meruntuhkan kerajaan demokratik. Jadi perlu disegerakan.